Okey, ni cara nak setting apa traffic detector ni. Okay, dia ada range, speed, mode dengan delay. Okey, nak setting ada bawah ni. Bawah ni dia punya tulis tu menu. Satu lagi set and save. Okey, menu ni kita tekan lama-lama. Tekan 5 saat. Okey, dia keluar macam tu kan. Dia keluar macam tu. Okey, ni range kan. Range. Sekarang ni dia nak set range. Okey, range bila kita tekan set ni, dia akan bertukar. Okey, semula tekan menu lama-lama. Okey, dah keluar tu range. Nampak calik merah ni. Calik merah ni dia tulis range. Pilih nak berapa panjang. 4 meter, 4.5, 5, 5.5, 6. Okey, ni 0.6 meter, 8, 1 meter, 2 meter. Sekarang kita set 2 meter setengah. 2 meter setengah. Okey, lepas set tu. Okey, lepas set kita tekan save. Tekan kat sini lama-lama. Okey, nanti dia save. Itu dia save dah. Okey, itu je.